Harga emas 1 kilo sama dengan nilai sebiji rumah. 1 kilogram itu berapa ribu? 1 kilogram gold bar macam ini harganya ini sekitar RM485,000. Harga emas 1 kilo hari ini tidak sama dengan harga emas 1 kilo 9 tahun lepas ataupun 5 tahun lepas. 9 tahun lepas harga 1 kilo ini berharga sekitar RM181,000 sahaja. Kenaikan sebanyak RM304,000. Kenapa harga emas naik, tuan-puan? Sebenarnya harga emas tidak naik, tapi duit kita yang sentiasa susut nilai. Kuasa beli kita semakin menurun. Contoh, kita tengok harga karipap. Harga karipap ketika saya bersekolah dahulu sekitar 10 sen. Sekarang kita tak boleh jumpa lagi harga karipap 10 sen ataupun 20 sen. Kalau karipap pun naik harga, ini kan pula emas. Jadi, emas dapat melindungi kuasa beli kita. Sebab itu, untuk jangka masa panjang, simpan emas sebagai kalis inflasi. Jadi, yang berminat untuk bermula tabungan emas serendah RM100 dengan akaun emas Public Gold, boleh daftar percuma. Klik link di bio saya ataupun boleh isi beg biru yang saya pinkan di video ini.